Allah benci orang yang sombong, kata-katanya kasar. Jawaz, pelahap dalam makan. Sakhabin fil aswaq, menjerit-jerit dan suka berbalah dalam pasar. Jifatin bil lail, seperti mayat pada waktu malam. Himarin bin nahar, seperti keldai pada waktu siang. Tak habis lagi. Point hadis ni belakang. Alimin bi amri dunya, selok-belok dunia, reti. Jahilin bi amril akhirah, bodoh dan jahil tentang perkara urusan akhirat. Tuan-tuan sekalian, Allah tidak benci orang yang tahu benda dunia. Itu benda yang dipuji. Dia mahir selok-belok perakaunan. Dia mahir selok-belok perniagaan. Dia mahir selok-belok nutrisi makanan. Dia mahir selok-belok pendidikan. Allah tak benci yang tu. Tetapi kalau dia mahir tentang dunia, alimin bid dunya, bi amri dunya, tahu selok-belok dunia, jahilin bi amril akhirah, bodoh tentang urusan akhirat, yang ni Allah benci. Dunia pakar bedah. Semayang tak? Sebab tak tahu. Ambil wuduk pun tak tahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah benci golongan ini. Ada 4-5 golongan ni disebut dalam hadis ni. Point hadis ni ialah nombor 5 atas saat ni. Reti benda dunia, sains, automotif, komunikasi, politik, pandai. Akhirat tak kerti apa. Tapi Islam, halal haram tak tahu, sah batal tak tahu. Apa beza syarat sah dengan rukun pun tak tahu. Hati-hati, kumpulan ini dibenci oleh Allah. Seperti mana dalam dunia ni ada kumpulan Allah sayang, ada kumpulan Allah benci. Jangan lama duduk dalam kalangan orang yang Allah benci. Belajar. Kalau tak tahu urusan akhirat, urusan agama, sah, batal, tapi kita on the way duk belajar, yang tu tak apa. Allah tidak akan murka, insya-Allah.